Ya, kenapa? Tak cukup satu laptop? Objektif cikgu hari ini pada hari pembelajaran boleh dapat membandingkan untuk unit ukuran data. Yang kedua, saiz file image digital. Dan yang ketiga, saiz file audio digital. Okey, penerangan untuk ukuran data. Unit data terkecil bagi komputer ialah byte. Okey. Unit ukuran data komputer ialah 1 byte, iaitu bersamaan dengan 8 bit. 8 bit, okey, 1 byte bersamaan dengan 8 bit. Byte, bit. Jangan confuse ya. Yang ketiga, data komputer dinyatakan sebagai byte, kilobyte, megabyte dan sebagainya mengikut sistem metrik. Dan yang ketiga, walaupun mengikut sistem metrik itu maksudnya komputer, 1 kilobyte data komputer adalah bersamaan dengan 102 byte dan bukannya 1000 byte. Kalau kamu perasan, kalau dalam matematik, kiloliter dia akan mewakili 1000, tapi dalam sistem komputer dia mewakili nilai 1024 byte. Okey? Ini gambaran tadi. Okey, jadi cikgu catat nilai dalam komputer paling kecil adalah bit. Bit tu apa? Bit tu adalah binary. Binary tu apa? Nombor apa? Kita dah belajar perluan. Bukan perluan. Satu dan kosong. Perluan kosong. Lagi, kalau okey, seterusnya byte. Byte apa byte? Tadi dalam slide pertama dia cakap 8 bit. 8 bit. Satu byte bersamaan dengan 2 bit serta Sarah. 12 kan?
surat tu. Kenapa jadi kecil? Kenapa boleh 8 bit? Sebab kalau kamu perasan dalam muka surat ingat lagi tak yang ada jadual yang huruf besar, huruf kecil, simbol. Ingat lagi tak yang bab ni? Okey? Ingat bab muka surat 35. Kalau kamu perasan nilai dalam nombor tu kan ada 8. Contoh contoh cikgu ambil huruf Z. Okey. 0 1 0 1 1 0 1 0. Semua ada 8. Rasa tak? Z. Z besar. So 1 byte bersamaan dengan 8 bit. 8 tu nilai ni lah 01 tu. Faham? Nilai aksara nilai aksara bukan hanya pada huruf, boleh digunakan juga pada nombor, simbol, sensitif simbol macam tanda seru, tanda soal. Lepas tu kamu tekan space, delete, command, itu pun ada. Okey? Kita tulis tadi 1 bit 2. Baik. Bagi dengan 8. Ada aksara. Okey, aksara terbagi pada berapa tadi kita cakap? Aksara tu apa? Baik. Okey, itu dalam kategori apa? Simbol. Simbol. Okey, simbol lagi. Okey, nombor. Jadi huruf. Huruf tu ada huruf kecil dan huruf besar. Huruf kecil, huruf besar. So ini aksara. Okey. Seterusnya kilobyte. 1024 bit. 1000. Oh ni betul. 1024 byte. Bukan bit, byte. Okey. Saya cek pada bit. Macam mana dia dapat nilai 1024 tu? 1024 ni Kita dia dapat nilai 1024 ni. Dapat? Dua darab. Darab tu kuasa. Kuasa. Kita guna kuasa 10. Okey? So, kalau kamu tak ingat, kalau kilobyte dia akan dapat jawapan dia dalam bentuk ribu. Okey? Kalau megabyte dia akan dapat dalam bentuk pilih apa? Okey, kalau gigabyte dia akan dapat dalam bentuk nilai bilion. Ini nilai yang nombor-nombor tu. Okey. So kalau tadi kilobyte kita dapat dalam bentuk ribu, 1024 kan? Macam mana pula kalau mega? Macam mana dapat nilai juta tu? Kita kena buat macam mana? Tadi ni 2 kuasa 10. Rasa-rasa kamu ni bawah berapa? 2 kuasa berapa? 2 kuasa 100? 2 kuasa 20. 2 kuasa 20. Okey, 2 kuasa 20 dapat berapa jawapan dia? Dalam bentuk juta. Berapa? Cuba kalau kamu punya kalkulator, tahu tak macam mana guna dapatkan kuasa tu? Okey, kita tunjuk So kamu jawab, tak tahu dah. Saya nak dapat kuasa, nak bagi nilai 10 ke 20 ke 12 ke. Okey, tekan dekat kamu punya kalkulator spesifik. Nombor 2. Lepas tu ada simbol kalau tak salah. Apa dia simbol apa? Simbol macam bumbung rumah tu. Simbol bumbung rumah. Yang tu. Lepas tu tekan nombor 10. Tapi sekarang cikgu nak dalam megabyte. So kena tekan 20. So berapa jawapannya? Boleh tak? Itu sekali. Ini cikgu tulis. Sekarang cikgu nak 20. Berapa dalam bentuk juta? Berapa jawapannya? Nombor berapa?
04 76 Kiranya 10.485.036. Okey. Betul. Boleh? Dapat yang ni dalam kalkulator tadi. Dia mesti ada. Okey. Dia mesti kena ada 6 kosong. Betul tak? 6 kosong belakang. Nilai juta. Okey, kalau nak dapatkan nilai 3 tadi. Tadi 2 kuasa 10 ni 2 kuasa berapa? 2 kuasa 30. So nilai dia berapa ni? So inilah nilai dia. Faham? Jadi kalau contoh cikgu tambah tadi kan kita belajar kat tanda tambah ada tera kan. Kalau tera berapa? Agak-agak. Contoh tera. Terabyte. Terabyte berapa? 2 kuasa berapa? Saya habis. 2 kuasa? Apa ini password? Password laptop. Ujung sana. 2 kuasa berapa? Atas. Boleh? Okey, satu lagi. Sebelum kita lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 kan? Ada 6 file. Ada 6 file size data. Macam mana kamu nak ingat? Dah ingat? Kena ada acronym. Ada idea tak macam mana nak ingat acronym? Acronym B, K, M, G, P apa? Yelah, betul tak ingat? Dah ingat tak? Nampak? Okey, kita buat contoh. Contoh tadi kelas 1 bogi dia buat macam ni. Budak baik ke budak baik ke mall guna truk. Kalau kelas kamu nak macam ni. Budak baik juga. Okey, budak baik. Okey. Kalau tak nak budak baik boleh B, huruf B, huruf B. No. Baik. Ada yang menarik, yang cerah-cerah yang mudah ingat. Kita tak suruh buka lain, kamu jangan buka lain Kakak ada? Kakak apa? Cubalah. Dia balik. Dia balik. Okey. MGT apa? Cikgu. Apa tadi? Bola apa tadi? Apa bola tadi? Bola bulat mengikut. Bola bulat mengikut. MGT apa? Kalau tak okey nak guna satu tadi, satu boleh dia guna macam ni tadi saya cakap. Budak baik ke mall guna truk. Tu boleh ingat kan? Oh boleh juga. Okey, kalau kamu bagi idea. Bila boleh kita menolong guru
kakak punya kawan bagi ikut kelas satu dulu tak? Boleh. Kita menolong guru Tina. Tina, okey? Kau ingat tau? Okey, ni yang tadi cikgu bagi tahu tadi. Diam. Ni cikgu ulang lalu tadi. Ini yang apa yang kita dah cakap tadi. Okey. 1B bersamaan unit data paling kecil iaitu 01. Okey. 1 byte bersamaan dengan 8 bit ataupun 1 aksara. Okey, 1 kilobyte bersamaan dengan 1024 byte. 1 megabyte bersamaan dengan 2 kuasa 20. Kita dapat jawapan dalam bentuk juta, 1,048 mega. 1 gigabyte kita dapat 2 kuasa 30 bersamaan dengan nilai bilion, 1 bilion 33 ribu ke? Okey, untuk tera pula kita dapat jawapan 2 kuasa 40 dalam bentuk byte adalah 10995 5116777. Nilai yang kamu dapat dalam komputer kalkulator scientific. Okey, dalam buku teks ni boleh tunjukkan buku teks jadual menunjukkan hubungan saiz data. Okey, tadi dah ada penerangan kan? Okey, contoh dia. Contoh dia untuk cikgu ambil 1 megabyte. Okey, 1 megabyte tu contoh dia file audio MP3 berdurasi 3 minit bersaiz lebih kurang 3 megabyte. Okey, 1 gigabyte pula torrent boleh menyimpan hampir 300 lagu MP3 berdurasi 3 minit bagi setiap lagu. Manakala kalau 1 terabyte torrent boleh menyimpan hampir 100 file DVD yang berkualiti tinggi. Faham tak maksud dia contoh yang diberi? Ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Kamu perasan kan lagi besar, lagi banyak yang boleh disimpan. Itu dia bagi contoh MP3 berdurasi 3 minit. So kalau macam 1 terabyte tu dah boleh mungkin berpuluh-puluh lagu boleh disimpan. Okey, tak ada soalan ni, kita teruskanlah. Okey. Yang ni apa? Pengalaman berbanding. Okey, ni dah kita teruskan tadi. Okey. Bagaimana menukar saiz data? Macam mana? Kita dah tahu, kita dah ada akronim tadi semua. Kita dah tahu juga, tadi cikgu dah cakap 1 bit tu ada bersamaan dengan 8 byte. Salah, 1 bit bersama dengan 1 byte bersama dengan 1 bit. Okey, so sekarang macam mana nak tukar pula daripada saiz kecil ke besar, daripada bit ke terabyte? Kalau kamu tengok lepas, kamu dah tahu jawapan dia. Itu simbol apa? Simbol bahagi. Kan tu simbol bahagi. Slash tu simbol bahagi. Dalam komputer tak ada yang titik tu. Ini kan simbol. Ini simbol apa? Kita tanya lagi sekali. Bahagi. Kalau dalam komputer ada lagi. Ini simbol dalam teks kan? Okay, cikgu nak tanya. Kalau daripada kecil ke besar, kita kena buat apa? Daripada saiz data kecil ke data besar. Darab tu bahagi. Kita dah merahkan satu ni. Dekat kita ada orang ni. Merah ni lagi. Bahagilah, kena bahagikan kat sini perbezaan dia 1/8 dengan ni adalah sebab 1 bit bersama dengan 8 dan 1 byte bersama dengan 8 bit. Okey.
formula tu cikgu ingat juga. Tapi cikgu bagi kat kamu ingat juga Jadi kecil K K ke B. Cikgu cakap tadi bahagi kan? So ingat B ni bahagi. Okey, satu lagi kalau lepas dia besar kalau besar ke kecil? Kecil ke apa? K ke apa? Kalau bahasa Melayu kita boleh guna kali, tapi kalau default kita guna darab Ni tipsnya. Nak ingat senang, cikgu ingat K tu kali. Kali tu bersama dengan darab lah. Darab. So boleh ingat tak? K atas B. So kalau contoh 1 byte nak bertukar ke kilobyte. So kita kena buat apa? Bahagi tu dengan bahagi nilai apa? 1024. Okey. So contoh 1 byte cikgu nak tukar kepada nilai kilobyte. Okey. So kita kena bahagi 1024. Kalau cikgu kata cikgu nak tukar, cikgu nak dapatkan nilai gigabyte ke megabyte? Darab dengan nilai apa? 1024, betul? Tadi kita dekat mega ke gigabyte. Giga ke megabyte, so mega ke giga. Bawah darab dengan 1024. Okey? Ni. So ada soalan tak yang bahagian penukaran senang je kan? Okey. Boleh. Jangan murah. Okey, kita teruskan dengan size file image digital. Okey. Size image digital dipengaruhi oleh jumlah bilangan pixel dan kedalaman bit warna. Okey. Kita dalam tajuk image digital. Image digital mesti ada pixel dengan kedalaman bit warna. Okey. Ini formula dia. Okey. Formula ni kamu cikgu nak kamu salin dulu dekat dalam kertas ni. Bagi tu yang ada gambar kucing. Jangan jawab dekat bahagian bawah tau. Tulis dekat atas ni. Formula dia. Dekat atas kucing boleh, tepi kucing boleh. Formula dia yang warna merah tu. Formula dia adalah size image bersamaan dengan jumlah bilangan pixel darab dengan kedalaman bit warna. Okey? Salin. Nanti kamu nak jawab, kamu tak tahu jawapan. Salin dulu kejap. Nanti cikgu bagi masa kamu jawab Salin dulu formula. Cepat enjin yang tiga-tiga ni. Faster.
bersamaan dengan 1 byte. Ingat ya, 1 pixel. Ini kalau kita dalam dalam topik size image digital. Okey, 1 warna bersamaan dengan 8 bit. 8 bit itu kita tahu hitam dan putih. Hitam dan putih itu sama dengan 1 byte. Hitam dan putih. Kalau tadi kosong dan 1. So kalau hitam kosong ke 1? 1, betul. Putih? Kosong. Okay. 1 warna mewakili nilai 256. Ingat lagi tak yang bab image digital? Macam mana nak dapatkan? Kita ada belajar yang dalam table yang ada 1 juta lah, 16 juta. Ingat tak yang table ada table tu? Kakak ada buku teks kan? Nak refer balik. Yang ni, yang ada gambar bunga raya. Ingat lagi tak bab ni? Yang ni gambar bunga raya. Pukul berapa ni? Pukul 3. So ingat ya. Ini bab 3, okey. Yang ada gambar bunga raya table tu. Dengan gambar table sebelah yang ada 2 kuasa. Yang ada table 2 kuasa banyak-banyak. Yang tu kakak betul. So 1 warna bersama dengan 256 bilangan warna ataupun mana dapat bunyi menentu adalah 2 kuasa 8. Okey? Ada nak tanya apa-apa tak sampai sini sekarang ni? Ada ya? Siapa nama ni? Tak? Siapa nama ni? Kabina sebenarnya tak? Kan cikgu suruh kamu tukar tempat dengan kawan-kawan lain tak? Okey, tengok kamu punya buku teks balik. Tengok buku surat yang ada gambar Cameron Highland. Buku surat 61. Okey, yang ada gambar bukit Cameron Highland. Okey, cikgu terangkan. Ini contoh untuk penerangan kiraan mana yang dapat. Okey. Contoh 2.14 atau 14 lah. Gambar foto kebun teh Cameron Highland di bawah mempunyai resolusi 300 dpi dan berukuran 17 inci, darat dengan 13 inci. Dpi itu apa? Yang lagi tak refresh. Dpi. Ya betul kakak. Okey. So, macam mana nak tahu 17 inci, 13 inci tu macam mana? Gambar kat mana? Mana lebar, mana tinggi? Macam mana nak tahu? Okey, cikgu tanya. Mana? Okey, dalam gambar ni mana satu? Cikgu sini. Ni buat A. Cikgu buat B. Okey, mana satu 17, mana satu 13? 17? 17 yang A. Betul ke? Betul. Betul, pandai. Kita tengok. Ini dipanggil lebar. Lebar. Kalau yang B tu apa? Panjang gambar. Panjang gambar. Betul kakak? Panjang. Ini 13. 13. Okey, ingat lebar, panjang. Lebar, panjang. Okey. Lepas tu dia dah bagi 300 dpi. 300 dpi tu bersama dengan apa? Bukan, yang cikgu resolusi tu dia dah bagi 300 kan? Apa yang kau faham dengan resolusi 300 dpi? Nilai okey, faham kan? Nilai dot dan titik kita ada belajar kan? Yang kecil-kecil nilai baru. Bila dot dan titik itu bergabung, tu yang nanti nampak ada sebelah pekat, ada yang tak pekat, ada yang warna putih, hitam. Okey. Jom kita tengok pengiraan, cara pengiraan dia. Okey, nak dapatkan lebar gambar 12 inci darab dengan
gambar. So kalau panjang gambar 13 inci darab 300 dpi. 300. Okey, 300 dpi. So kita akan dapat jawapan 3900 pixel. Okey, dapat. So macam mana kita nak tahu jumlah pixel untuk bagi gambar kelabu hitam ni? Darabkan, betul kita darabkan lebar darab dengan panjang. So kita akan dapat berapa? Okey, betul. 15,890 pixel. Okey, kita dah step pertama. Step pertama dah selesai dah ni. Step kedua kita kena buat apa? Lebar darab panjang. Lebar darab panjang. Itu dah tu step pertama. Itu kita nak tahu jumlah pixel. Ni pixel. Okay. Macam mana yang kita nak gunakan yang ukur data ni? Kita guna kilobyte, gigabyte. So step kita terus sampai lagi. Okay, step kedua, image skala kelabu. Okay, 1 pixel bersama dengan berapa? Adakah dalam tadi cikgu ke atas ke atas? Ni 1 pixel bersama dengan berapa? 4 bit. 8. Apa 8 bit bersama dengan berapa? 1 byte. 1 byte. Okey. Okey, so maksudnya okey, so kita dah dapat dengan 8 bit. So seterusnya langkah ketiga kita kena buat apa? Kita kena dapatkan cari size file bagi image skala kelabu. Okey, kita fokus pada gambar yang sebelah kiri cikgu. Okey, jadi kita dah dapat jumlah pixel kan? So formula yang kat depan ni berapa? Okey, sekejap. Jumlah bilangan pixel darab dengan kedalaman bit warna. Ingat tak? Ni So kita guna formula tu dekat sini. So kita dah dapat jumlah pixel ni berapa? 19 juta 890 pixel darab 1 byte. So jawapannya berapa? 15 juta 890 byte. Byte tau, 80 byte. Okey. Okey, macam mana daripada byte nak ke kilobyte? Ingat lagi tak? K ke B. K ke B apa maksudnya B? Darab. B. Bagi. Bahagi. Kecil ke besar? B tu bahagi. Kalau besar ke kecil? Darab. K tu kalau bahasa Melayu kali ataupun kalau hubungan darab lah ya. So sekarang ni dia naik ke turun? Kecil ke besar ke besar ke kecil? Byte ke kilo tu besar ke kecil? Byte ke kilo, ingat ni dia. Byte ke kilo. Bahagi lah dia naik kan daripada kecil ke besar. So kena bahagi. Okay. So bahagi dengan berapa? 1020 byte. 100 byte. Okay, betul. So dapatlah jawapan di dalam kilobyte. 19 juta 43.83. Boleh? Faham tak? Okey, macam mana pula daripada kilobyte nak dapat ke megabyte? Macam ni, gambar ni. Kilobyte ke megabyte. Kena bagi berapa? 1024. Ya, 1024. So 1943 yang daripada kilobyte tadi kan? 0.83 tu bahagi dengan 1024. Dapat jawapan 18.97 megabyte. Boleh tak? Senang kan? Cukup bahagi je. Naik, bahagi. Turun, darab. Okey. Nilainya still sama, 1024. Cukup tak ada perubahan. Okey. Seterusnya sebelah tu ada kolom sebelah. Setiap pixel image berwarna dibentuk daripada 3 warna asas, iaitu merah, biru, hijau. Maka 1 pixel bersamaan 3 byte. Ni ada perbezaan. Dia. Tadi 1 pixel bersamaan 8 bit ataupun 1 byte. Sekarang ni yang gambar sebelah ni 1 pixel bersamaan 3 byte. 3 byte tu bersamaan dengan berapa?
gambar kelabu boleh kan? Okey, yang gambar pewarna. Kalau 3 byte ni kesamaan berapa? Ha. Ni 1 byte. 1 byte 8. Kalau 3 8, 16. Lagi berapa? 24. Betul kakak. 24 ni. Okey. So, kat sini ingat ya, ini imej gambar pewarna. Dia ada warna merah, biru, hijau. Faham? Yang dia hari ni. Boleh dapat. Boleh tak? Boleh kecap tak? Abang buat apa? Buat apa tu? Buat SK. Jangan buka handphone bukan ya. Kita buat kira-kira. Okey, tadi kita dah dapat 19 pixel, betul kat atas tu. Yang kolom pertama. Okey, kita dapat 19,850 pixel. Kita kena darab dengan berapa? Kita kena darab dengan berapa? Satu duranta. Hello. Ha? Darab dengan berapa? Kita dah, okey, kita nak buat formula yang ni. Kedalaman keyboard dia berapa tu? 3 byte. Kau itu kat dalam pusat. 59,670 byte. Okey, itu byte ya. Macam mana nak tukarkan kepada kilobyte? Bagi. Ya, betul. Bahagi ni kamu dah boleh faham dah. Okey, kena bahagi dengan 1024. Sudah berapa? 58,271 kan? Dalam bentuk kilobyte. Okey, daripada kilobyte ke megabyte. Bahagi lagi 1024. Dapatlah jawapan ni 56.91 megabyte. Boleh? Boleh tak? Mungkin akan ada selalunya, mungkin kamu akan ada masalah bila bahagian pixel ni. Sebabnya darab tu mungkin kamu dah faham dah nak darab ke bahagi, tapi akan ada masalah dekat bahagian pixel ni. Okey, kalau kamu faham, kita nak try. Okey, kita nak try kamu buat soalan yang cikgu bagi. Soalan latihan, cuba jawab pukul 1 yang kucing dengan gambar sebelah. Kucing yang gambar kucing tu dengan gambar biru tu yang cikgu highlight kan. Biru tu berwarna tak sebenarnya, tapi cikgu print hitam putih. Okey. Cikgu bagi masa 10 minit. Masa habis? Ya. Ya ke? 1 minit lagi. 6:14. Boleh ke kalau 6 sampai 6:20? Boleh. Cikgu lakukan sikit Okey, nak tentu. Okey. So yang tu kamu dekat dalam buku, lepas tu nanti dekat dalam buku. Lepas tu nanti kamu jawab. Minggu depan cikgu nak buku teks buku latihan kamu. Boleh, Din? Okey, Din Okey, kita akan cikgu lakukan sikit. Okey, seterusnya saiz fail audio digital. Okey, dengar. Okey. Saiz audio digital saiz untuk audio digital bergantung kepada pelbagai faktor seperti ini ada 5 kedarab dengan 5 perkara, iaitu kadar sampel, kedalaman bit dengan bilangan saluran. Ya, betul, durasi. So ada 5 perkara. Tadi untuk imej digital ada berapa? 2 kan? Yang untuk audio digital ada 5. Okay. So formulanya kat bawah ni. Ni formula salin dulu. Formula cepat salin. Dekat gambar yang belakang. Yang kedua. Di belakang. Buka. Yang ada gambar. Yang tak ada gambar, betul. Salin formula dulu cepat. Yang betul ni. Tadi. Salin formula kat atas dulu. Cepat. Salin formula. Yang buka yang belakang. Tajuk fail audio. Yang buka yang formula bawah tu, yang ada kadar sampel, darab dengan kedalaman, darab dengan bilangan saluran, darab dengan durasi. Semua. Tulis je dekat atas tajuk. Atas tadi.
Nanti minggu depan sebelum kita mula bab, dia akan bincang jawapan. Dia dengan bincang jawapan. Lepas tu nanti kita buat penerangan, kita terangkan di sini. Okey, boleh. Baik, kopi dah. Buat sekejap. Nama kamu ke? Kamu nak cuba di bawah? Main. Okey. Masukkan kod dekat dalam tu 8810. Okey, masuk. 8810. Okey, ustaz satu. Bila? Saya tak tahu jawapan. Siapa yang pendidikan Islam boleh pergi solat dulu. Principal.